Baik, kenapa dua perkara ini penting? Iman dan beramal soleh. Kerana manusia yang merugi sesiapa pun akan mudah terdedah kepada kesesatan dalam hidup. Setiap manusia akan mudah terdedah dengan penyelewengan dalam hidup. Biasanya manusia ni akan jadi sesat, akan jadi terpaling dari agama, akan jadi menyimpang dari agama, tidak lain dan tidak bukan kerana adanya dua benda. Dan dua benda inilah yang disebutkan oleh ulama sebagai dua shin, iaitu dua huruf shin. Shin yang pertama merujuk kepada syubhat. Apa makna syubhat? Keraguan dalam beriman, keraguan dalam beragama. Dan musuh yang kedua ialah shin yang kedua, syahwat, iaitu godaan daripada hawa nafsu. Dua benda inilah yang senantiasa mengiring dan membawa manusia jauh daripada kebenaran. Manusia-manusia akan mudah terdedah dengan kesesatan, penyimpangan dan penyelewengan sekiranya ada dua shin ini. Satu, syubhat, keraguan. Yang kedua, syahwat, godaan hawa nafsu. Dan dua-dua inilah sentiasa akan bertentangan dan berlawanan dengan iman dan amal soleh.